Kalau ulama dia mentafsirkan sebab apa dapat pahala, sebab benda yang kita nak makan, Allah ni jadikan manusia ni kena makan. Kalau Allah tak jadikan manusia kena makan, boleh pula ke orang Melayu memang dia takkan reda. Dia faham? Allah ni jadikan manusia kena makan. Kalau tak makan, macam mana? Manusia memang manusia tabiinya makan, kena makan. Disebabkan kena makanlah maka kita kerja. Contoh kadang-kadang kita tension nak kerja, traffic jam dengan tak mau kerja, dengan tak suka dekat tempat kerja, tapi sebab nak makan kena kerja. Kena kerja. Kalau aku tak mau duduk, tak apa, tak pakai kereta pun tak apa, rumah boleh dah sikit-sikit je, tak apa, tak kisah. Tapi tak mau kerja, sebab tak mau kerja, tak boleh sebab kena makan. Nak makan kena, bila nak kerja kena halal. Itu je maksud dia. Bila nak dapat halal, yang halal itu dinamakan sebagai ibadah. Sehingga sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, Nabi kata, kamu bersama dengan isteri kamu itu, kamu mendapat ganjaran pahala. Tersandap sahabat Nabi, pasal apa aku duduk bersama dengan isteri aku pun dapat ganjaran pahala? Pasal apa aku bersama dengan isteri pun dapat pahala? Nabi kata, kalau kau tak bersama dengan isteri kau, engkau dengan wanita lain, apa hukum dia? Haram. Maka engkau dengan isteri kau halal. Halal itu ganjaran pahala. Sebab itulah seorang lelaki yang dia buat kat boyfriend dia punya dia habis pengorbanan, mandi hujan, naik motosikal, dia tunjuk kat girlfriend dia, aku susah payah buat macam ni kerana kamu, dan sesungguhnya aku ingin berada di bawah jejantas cintamu lah. Kuat lagi ombak rindu, ombak tsunami, kuat lagi ombak rinduku padamu. Semua tu dia buat waktu tu tak dapat apa. Dia buat waktu tu tak dapat apa. Tengah panas dia buat macam-macam kat girlfriend dia, tak dapat apa. Tapi kalau dia buat, lepas dia kahwin, isteri dia minta, abang cek nak pakai beg tangan. Beg tangan pun memang betul isteri kita nak pakai beg tangan rongok dah, kita tengok nak pergi dinner, kita kesian. Tapi kita ni kedekut sikit. Lama-lama isteri kita, abang malu cek pergi makan, orang semua pakai lah Gucci elok, cek pakai betul-betul. Boleh tak bagi duit sikit? Abang dia rasa, aku bagi duit, dapat pahala. Aku bagi duit, dapat pahala. Abang boleh tak tolong ni, traffic jam, ayang nak balik naik LRT Taman Jaya nak balik ke rumah, penuh lah LRT tu, tak larat satu hari, tolonglah abang ambil dan kereta. Boleh tak? Ya Allah, dulu boleh lah zaman girlfriend, sekarang ni dah tua, mana boleh. Dia main ambil. Dia kata, aku nak main ambil sebab isteri aku, pengorbanan susah payah aku pada isteri. Dapat pahala? Dapat pahala. Benda tu kita cuba luaskan lagi. Termasuklah kerja, termasuklah dengan urusan kerja. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum, jangan kamu makan, jangan kamu minum, bainakum bil batil, makanan dengan cara yang salah, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, melainkan atas urusan yang kamu buat itu, bisnes yang kamu buat. Allah gunakan perkataan tijar. Dia ada kelebihan dalam bahasa Arab. Allah telah mengangkat institusi perniagaan. Orang yang berniaga ni ada Allah angkat dia. Tijaratan an taradin minkum, yang mana kamu redha, maksudnya perniagaan yang halal. Kalau kamu tak berniaga pun kerja makan gaji, sesuatu yang dihalalkan, bos redha, bos pun tahu, kita pun tak kenal bos, kita pun cakap betul-betul, klaim pun betul, tak ada klaim nak bohong, semua jadi elok, bos pun redha, halal tak? Halal. Allah kata Allah suka. Benda-benda yang kita tak nampak. Ini ada satu orang sahabat, sekat sahabat kami, cerita berkenaan orang nak cari rezeki halal. Bila buka rezeki halal, dia orang banyak je terlalu luas. Dia orang tanya muamalat lah, habis mampu Ustaz jawab. Ada seorang di kalangan salafus salih. Dalam zaman salafus salih,
Seorang lelaki namanya Mubarak. Mubarak ni, dia kerja dengan bos dia berpuluh tahun dah, jaga ladang buah. Tak pasti buah apa, ada setengah kata ladang apple. Ada orang nama Mubarak kan? Senyum. Dia jaga ladang apple, kita kata ladang buah. Bila mana dia duduk dengan bos dia dah kenal, dah sayang dah kawan ni. Kawan ni kerja lama, kawan ni expert, kawan ni cekap kan? Bos mesti ada orang-orang dia yang kita kata percayalah kawan ni. Bila mana tetamu datang ziarah bos ni, dia nak bagi makanan. Kawan ni nak bagi makanan sikit, nak jamu. Sebab memang sunnah Nabi, orang main rumah jamu makan. Sunnah Nabi, orang yang pertama, orang tetamu masuk saja dalam rumah, yang tu orang pertama, anak-anak kita jadi second class, yang ni jadi first class. Sunnah Nabi, tetamu masuk langkah dalam kaki rumah kita, tetamu first class, anak kita jadi second class. Hak mana kita simpan makan untuk anak isteri kita, hak tu yang kita nak bagi kepada tetamu kita. Tapi ada tak kita kadang, dia pak main dah, dia main dengan anak dia, apa pergi makan belakang macam apa ni, simpan mama beli ni, dia nak apa nak makan, dia pula adik-adik kita makan. Ada tak? Kadang kita buat tu kan, sama masuk ustaz pun kata tu buat tu juga. Orang main kita utamakan adik-adik. Nabi SAW tetamu saja masuk je, tetamu orang pertama. Anak cucu ni nombor 2 yang ada dalam rumah ni. Nabi SAW tetamu datang akan jamu. Orang yang terakhir, hadis Sahih Muslim, orang yang terakhir makan adalah orang yang menjamu makanan. Kecuali orang yang nak rasa makanan. Mak perempuan. Orang rumah nak rasa makanan itu nombor 2. Tak jamu ni orang yang terakhir. Dah habis dah, tak ada lauk dah, baru dia makan. Itu cara dia. Dan dia ni nak bagi makan yang terbaik. Mubarak nampak mai dekat aku ni satu buah apple waktu tu yang paling sedap. Kawan ni pun buat mai lah buah apple yang paling sedap. Buat mai buah apple, letak jamu-jamu. Tetamu ni biasa lah, dia makan lah. Kita kalau tetamu mai, kita kata nak makan lah, dia kata tak payah buat susah-susah. Tak payah buat susah, kita pun alhamdulillah. Itu bukan dia. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Orang kita ni memanglah kalau main rumah orang, takkan orang kata nak jamu makan, kita kata elok jugalah pukul 8. Kalau boleh berjauh tu tak mau togel lah, macam jimat ke kan. Kita jamu makan. Kawan ni main bagi makan. Makan muka dia jadi muka orang, muka ketat, muka masam. Sebab apple tu dia muka, dia tak mau bagi tahu lah, Tapi tuan ni kata muka lain. Biasa muka handsome sikit, ni muka tak apa handsome. Biasa Aaron Aziz kan, nanti dia muka tak apa nak, dia ambil, memang masak. Panggil kawan tu, Mubarak.